Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Zulhan Nizam bin Mat Yusof dari program Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerja dengan Kepujian semester 4 Januari 2026. Saya bertindak sebagai jurutera keselamatan dalam sesi semakan reka bentuk logi rawatan air. Tujuan pembentangan ini adalah untuk mendapatkan kelulusan pihak pengurusan terhadap pendekatan reka bentuk yang berasaskan keselamatan interaksi. Sebagai fasiliti kritikologi, air bukan sahaja perlu cekap tetapi mesti selamat dan stabil untuk jangka panjang. Isu utama yang dikenal pasti ialah risiko kebocoran gas klorin. Kita tahu klorin sangat penting untuk membasmi kuman, tetapi ia juga bahan toksik dan menghakis. Jika berlaku kebocoran akibat kegagalan silinder atau paip, kesannya boleh melibatkan keselamatan pekerja, gangguan bekalan air, tindakan undang-undang dan kerosakan reputasi organisasi. Jika kita tidak tangani risiko ini pada peringkat reka bentuk, kita akan mewarisinya sepanjang hayat logi beroperasi. Bagi menangani isu ini, saya mencadangkan penerapan prinsip keselamatan interaksi. Pertama, kita kurangkan kuantiti klorin yang disimpan supaya impak kebocoran lebih kecil. Kedua, kita kawal tekanan operasi dan pasang sistem pengesan kebocoran automatik. Ketiga, kita mudahkan reka bentuk paip supaya kurang titik kegagalan. Pendekatan ini menjadikan sistem ini sendiri lebih selamat, bukan sekadar bergantung kepada prosedur kecemasan. Dari sudut keselamatan, pendekatan ini mengurangkan kebarangkalian kemalangan besar. Dari sudut perniagaan pula, ia mengelakkan gangguan operasi, mengurangkan risiko undang-undang dan melindungi reputasi organisasi. Kos untuk memasukkan ciri keselamatan semasa reka bentuk jauh lebih rendah berbanding kos selepas insiden berlaku. Keselamatan dalam konteks ini adalah pelaburan strategik. Saya dengan ini mencadangkan agar pihak pengurusan meluluskan dan mengutamakan reka bentuk berasaskan keselamatan interaksi ini. Keputusan hari ini akan menentukan tahap keselamatan dan kestabilan organisasi kita untuk jangka masa panjang. Sekian dahulu daripada saya. Terima kasih.